Okay guys, Assalamualaikum. So, malam ni saya berada di sebuah banglo terbiar yang terletak di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Saya nak masuk banglo nombor 2. Ada mengatakan banglo ni namanya banglo pocong. Wallahualam. Dan malam ni kita akan melakukan eksplorasi dalam rumah ni. Kita tengok keadaan rumah ni macam mana. Cuma sekarang ni memang dah bersemak lah. Agak creepy geng. So korang stay tune, tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum. Okay guys, aku berada dekat dalam parking dia. So ni kita akan berhala ke basement. Ini basement dia geng. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa awak ada di sini? Dia tanya aku kenapa aku ada kat sini geng. Aku datang untuk membuat eksplorasi. Tapi kalau dekat saya punya live mungkin tak ada line sikit malam ni, akan lagi. Tapi tak apa, kita ambil beberapa shot di dalam ni. Kini basement Seperti sedia maklum, sebelum ni ada satu kereta yang terbengkalai dekat bawah ni. Tetapi kereta tu dah dicuri tak silap. So dah tak ada apa geng. Di sini. Last time aku datang, dekat situ ada mangkuk pecah geng. Ada mangkuk tu dia tiba-tiba pecah. Hello? Kita try tengok kita punya EMF. Uish, kau tengok geng. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwa. Memang ada vibe di bawah ni. Korang tengok EMF aku memang non stop. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada suara. Gini Adakah anda sakit? Ini rumah orang Melayu kita lagi. Dia pernah buat. Sohai kau panggil aku. Dia pernah buat apa ni, majlis tahlil kot. Ni dia bagi dekat tetamu dia geng. Ni Al-Fatihah mengingati Allah Muhammad Khalid. So memang rumah Melayu kita geng. Dan masih ada rak-rak antik lah bagi saya geng kat rumah ni. Min, thank you Min. Okay, minta maaf geng kalau kata saya bercampur aduk cakap antara saya punya channel dengan live. Okay, lebaran makin terasa. Kita akan naik ke atas. Ni tangga tu ni. Siapa tu? Aku dah punya step ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berhati-hati geng, sebab saya pernah nampak kelibat tali pinggang kat sini. Sangat besar guys. Hello? Oi gila, ada naik semak geng. Tapi aku rasa macam ada orang masuk dah geng. Ada kayu ni. Assalamualaikum. Lari. Dorang ke?
Wih, teruk guys. Wih, teruk geng. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillah. Aduh, aduh, aduh. Oh, tajam siau. Kau pokok kak apa ni? Sakit lutut aku. So, sebelah dia satu lagi banglo. Dan ni banglo nombor 2 lah geng. Tepi ni ada kolam. Tapi korang tengok lah geng, susah lagi nak pergi kolam dia sebab dah naik semak. Kita try Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Wahai makhluk Allah yang tidak berjisim, jika kalian berada di sekitar kawasan rumah ini ataupun di luar rumah ini, pergerakan penjelaskan apa-apa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tu? Dengar guys, ada respon. Hello? Dekat mana? Dekat KL. Okay guys, ada respon. Wajalna baina aydihim sadda wa nabihim saddan wa asya'nahum fa'amna. Menjijikkan. Hai host, hai. Dorang ke? KS mana? Dekat Semantan. Perbunyikan sesuatu. Wih. Woi. Wih. Aku bau culuk geng, bau culuk. Bang. Sumpah guys, aku bau culuk. Waja'alna baina aydihim saddan wa asya'nahum. Kenapa aku kuat bau culuknya geng? Biar aku mencari geng. Geng, sambil tas kita, jangan lupa geng, tas kita. Oh ni geng, kau tahu geng, dia sudah curi besi-besinya guys. Woi. Dia sudah curi besi-besinya geng, nampak tu. Dia siap korek dah geng Kau tengok ni, habis hancur ke lantai dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak berniat aku datang mengganggu kalian. Aku sekadar melakukan eksplorasi. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Lawa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was sami'ul alim. Lagi. Kau dengar kan ada respon? Astaghfirullahaladzim. Bismillah. Bismillah. Woi. Rosa. Xiao. Siapa tu? Woi. Sekarang ni saya dengar bunyi macam orang pijak something geng. Membantu. A'udzubika billahi ta'ala min syarri ma khalaq. Sebab benda ni aku risau geng, ni. Benda ni geng, tikus tu baiklah bang. So kita try masuk sebab sebelah ni ada bangla duduk geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oi bapak lah terasa siau. Ada orang ke? Innahu min Sulaiman. So rumah ni memang besar geng. Woi, siapa tu? Kau dengar guys? Hello? Sebab atas ada tempat lagi geng. Tak mungkin. Oi, jongkit terbang. Jongkit terbang. Tapi rumah ni geng, kita pernah dapat suara, bukan suara geng, suara lah. Kita dengar suara budak geng kat rumah ni, Melindungi. tapi di bilik atas. Sekejap kita tengok geng. Ni masih ada almari ni. Bismillah. Rumah sebelah ni yang kita pergi hari tu geng, kita dah masuk dah. Rumah sebelah tu memang tikus. Woi, bunyi shh. Siapa tu? Hello? Ni belakang dia lah geng. Ni toilet dia. Tapi mostly semua Saya tahu. dah gepuk dah. Kau tengoklah almari dia lawa guys, almari dia. Woi, aku rasa angin belakang aku ni. Siapa kalian? Perjelaskan, perbunyikan apa-apa saja. Siapa minta itu? Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Weh guys, aku tak tahu aku salah nampak ke apa geng. Ada lembaga hitam geng. Sekejap aku tengok reflect ni ke. Allah Rabbi. Aku rasa papan jatuh. Aku rasa lah geng. Weh, aku nampak benda mengintai weh tepi tu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ni dulu almari dia tapi sekarang dah jatuh geng. Ni kau tengok diorang sampai curi kabel ni geng. Ni nampak ni, sampai curi kabel ni geng. Kau tengok betapa dalamnya guys. Aduh, sorry aku terpegang ni. Betapa dalam dia korek, semata-mata nak curi kabel lah guys kat sini. Tu betul lah orang kita ni. Tak tahu orang kita ke siapa, tak tahu. Waalaikumsalam. Sampai sini ya, habis rompong guys. Astagfirullah. Okay guys, kita akan pergi ke belah ruang tamu bawah dulu sebelum kita naik ke atas. Ni apa benda yang ni, buat ritual lah ni. Apa benda ni guys? Ubat kuat ke geng? Ni, hati-hati baik. Saya tak tahu lagi ubat kuat ke apa. Amin, thank you Kelana. Kau dengar? Bismillah. Kau dengar geng?
Hello? Assalamualaikum. Woi. Ada orang ke? La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Di tempat lain. Siapa kalian? Come on. Weh, meletup weh. Tu. Meletup weh. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah. Dorang ke? Woi. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Woi, gila meremang siau kat sini. Merenggang aku, geng. Jangan ayat sedang nafid. Sedang ayat nafid yusirur. Woi. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Subhanallah. Weh, tak jadilah aku buat aku punya video YT, geng. Lantakkanlah dia tengok macam mana. Come on. Tadi bergerak siapa pintu ni. Adakah kita pernah berjumpa? Tak pernah. Oi. Oi, cermin pecah. Benda ni bergerak. So kita santai, geng, santai. Meletup cermin ni. Okey. Bagi aku tenang sekejap, geng. Ini adalah ruang tamu rumah ni. Dia ada 1, 2, 3 bilik di atas, geng. Cuma bilik di sana saya tak masuk lagi, geng, sebab lantai dia dah reput. So inilah ruang tamu dia, geng. Dari mana? Dari KL. Inilah kolam aku cakap tu, geng. Tapi dia naik semak, geng, kolam ni. Sebab tu aku tak boleh pergi sana, guys. Woi. Ni kolam dia, geng. Seriau tu. Bismillah. Aku try lah, geng, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah permudahkan aku, ya Allah, untuk bawa viewer datang, ya Allah. Ni kolam dia. Dulu ada tali pinggang, guys, ni. Ada tali pinggang, geng. Ni sebelah Banglo Tio, geng. Tapi Banglo Tio tu macam saya cakap dah ada bangla duduk lah, guys. Dia memang tak dalam, guys. Itu ada tali pinggang tu merayap di sini, geng. Dia masuk dalam air ni. Besar tu. Batik, geng, batik. So sangat besar lah rumah dia. Okey. Tadi saya di belakang sana. Ini pun laluan. Jahat. Kau dengar, guys? Kau dengar? Hello? Kau dengar, guys? Geng, kita santai, geng, tapi respon yang pertama pecah, guys, benda tu. Oh, astagfirullahaladzim, terkejut aku ni.
Oi, aku ingatkan tali pinggang weh. Allah Rabbi, subhanallah. Aku ingatkan tali pinggang ni, terkejut aku guys. Dia cutting tali pinggang ni, terkejut. Woi. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Suara ketawa lagi. Burung. Oh, sikit lagi siut nak kena aku weh. Sorry geng, saya terpaksa cepat-cepat kamera sebabnya lampu suluh saya ada dekat kamera. Kau tengok dia dah cuba provoke aku geng. Kalau kena kepala aku bocor ni guys. So kita pergi dapur sekejap geng saya. Weh, Lubang. saya bawa ke dapur dia kejap untuk viewer YT saja. Sebabnya saya tak tahulah korang ada dalam kat ni. Hello? Ini dapur dia. Okay, bawa masa sekarang ada 5G. Ini bekal-bekal dapur dia geng. Astagfirullah. Cuma belakang ni pun dapur geng. Ini dapur station dapur dia. Belakang ni pun dapur juga. Mungkin dapur kering, dapur basah kot belakang ni. Balion, thank you Balion. Bilik bawah tanah. So rumah ni memang besar geng. Nampak macam kecil tapi besar. Tadi kita daripada belah sana. So, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Siapa tu? Aku masih dengar macam ada step guys. Hello? Masih dengar step geng. Bismillah. Cek EMF aku sekejap geng. Kau tengok ya. Aku salam. Kak Zabila, thank you. Okay, satu benda pelik jadi. Mas Mira, thank you. Cermin ni pecah je ni. Cermin tu pecah. Dengar cakap saya. So waktu aku lalu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam min rabbir rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang tu. Aku memang first expected aku kena orang geng. So ni di tingkat nombor 2. Nampak ni ada Alung, Angah dan juga Acik. Nampak guys. Lama daripada YT je tak nampak geng. So memang rumah ni didiami oleh orang Melayu kita geng. Sana saya tak masuk geng sebabnya sana tu dah geput lantai dia. Kita akan pergi bilik di mana Alung, Angah, Acik ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil azim. Okey. Wei, Kaki. ada suara budak weh. Astaghfirullah. Aku dengar siapa? Dapur. Aduh. Weh, sumpah dah aku dengar suara budak ni. Hello? Mak sebelah ke?
Thank you. Kau dengar? Lagi? Astaghfirullah. La haula wa la quwwata illa billah. Siapa? Assalamualaikum. Menarik. Kau dengar, geng? Bunyi macam bunyi radio pun ada. Hoi. Allahu Akbar. Woi, kaki apa ni? Astagfirullah, astagfirullah. Perjelaskan lagi suara-suara tu. Korang tahu aku dengar macam budak tengah berborak dua orang, geng. Dia tengah borak dua orang, tapi dekat bilik sana, geng. Adik. Long. Bawah. Angah. Cik. Tak boleh. Oh. Depan-depan aku, guys, dia bagi, geng. Depan-depan aku, siau. Terima kasih Alung, Angah dan Acik yang join Sukma 2006 kerana telah merespon kami. Kau tengok, kita dengar belah sana, geng, tapi dia respon belah sini. Kau bayangkan dia boleh bergerak kan, ke? Lagi. Astagfirullahaladzim. Awak okey ke? Woi. Nyali sekejap lah di sana. Assalamualaikum. So ni kita Dia di tidak tingkat, diketahui. di tingkat atas. Aku mengharapkan nampak sesuatu, guys, tapi minta maaf lah, geng, live aku tidak sebegitu. Ni. Wahai Allah, jika kalian berada lagi di kawasan rumah ni, perjelaskan apa-apa saja. Perbunyikan suara-suara kalian. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, nanti aku akan turun. Astagfirullah. Geng, sambil-sambil tolong-tolong bantu, geng. Tak jalan, geng, tadi tu malam, guys. Sumpah, weh. So ni ada lemari lama, ni pun lemari lama, geng. Kita akan masuk bilik ni. Untuk potong korang, saya pernah dapat satu footage, geng, di mana benda putih terbang, geng, dekat tingkap tu. Ini aku tak tipu korang, guys. Aku pernah dapat, geng. Dululah aku datang. Dan sangat laju, guys, dia terbang tu. Aku rasa dalam semua nampak kot time tu. Ini bilik air dia, geng. Dia daripada sana ke sana, geng. Kau bayangkan kita di tingkat 2, guys. Mana ada tali ke apa nak letak dalam tu ke apa. Dia ada bathtub. Aku kat sini aku macam kuat meremang lah. Ya. Hui. Ketuk lagi. Kau dengar, geng, bunyi ketukan? Betul, geng, aku kuat meremang sikit dalam bilik air ni. Sebab aku risau tali pinggang je, geng, atas ni, geng. Sumpah tu, aku risaukan tali pinggang je. Dan tu saya nak keluar, tak silap saya, benda putih tu laju, geng. Ketukan je, bang, saya dengar kat sini.
Saya takut binatang kat atas ni. Tapi tak ada kot. Ni wardrobe dia geng Ni wardrobe dia. Memang dah hancur lah. Dia tinggalkan. Memang wardrobe ni semua cantik lah guys. Lepas tu datang punaya-punaya ni geng. Habis dia pecah-pecahkan semua ni. Cantik geng. Ada cermin. Uish, aku rasa angin. Siapa? Long, thank you. Aku rasa angin geng. Bismillah. Abang, balion ada balion. Waktu benda putih tu melintas, abang ada kan? Kau nampak ke? Semua nampak geng, taklah aku. Weh, jap. Aku dah step. Come on. Lagi. Rumah ni bang, rumah ni. Yang dekat terbang kat tingkap ni bang, warna putih. Ada respon kiri kanan. Tak mau geng kalau kamera laju, tak mau geng Ya lupa, tak apa bang. Tapi saya rasa Abang ada. Sebab Abang pun perasan dia tu. Adakah anda takut? Okay, ni rumah sebelah dia. Ini lah, dia dah berkunci Okay. Dan kita akan buat sesi uji nyali kat sini Woi! Dengar guys. Siapa Ain? Betul geng, saya pun mengharapkan ada penampakan guys. Tapi tak ada, saya minta maaf lah guys Bukan saya mau buat tu. Apa tu geng? Putih hujung tu. Apa tu geng? Aku tak nampak. Suara, betul lah suara. Apa tu guys? Woi! A'udzubika limtillahi tammati min syarri ma khalaq. Kurang hajar. Tapi rumah sebelah memang seram geng. Parah seram memang seram. Kita tengok sini pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku dengar suara. Macam-macam suara aku dengar ni guys. Weh, ada orang ni. Sekejap. Muda. Dam, cakap dam. Ada orang kat luar. Orang sebelah mana? Yang Bangla ni? Ya. Okay, noted. Geng, aku cakap aku mengganggu diorang geng nanya. Tapi biarlah. Kan? Kau yang datang tidur kat sini. Saya dengar seorang borak. Saya rasa Bang Bangla ni kot. Aduh, apa benda siapa tepi dinding ni? Apa tu? Oh tu, kau dengar? Woi! Hui! Ya Allah, ni clear geng, clear betul geng. Dengar geng, hang dengar tak geng? Oh, tu ada info tu. Clear geng. Adam, who is that? Orang tahu ujung ada apa. Who's back? Tolonglah. Li mau kau sao kau choa? Trời lưu mèo ơi. Li lai sang kêu kau sa koi. Ai ai. Ye mau sao sao ada aloi. Kereta. Ôi ra mày nhé.
Ai cik. Aku lupa tekan rekod lagi. Okey, baik. Adakah kalian masih menetap di kawasan ini? Aku datang sekadar membuat eksplorasi. Jika benar, kau gerakkan bola itu. La haula wala quwwata illa billah. Come on. Kau gerakkan sekali bola itu. Membuktikan keberadaan kalian. Tidak berniat aku mengganggu kalian. Tidak berniat aku menyakiti kalian. Subhanallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Adakah kau marah aku di sini? Adakah kau marah aku di sini? Dia marah, geng. Baik. Selepas kalian gerakkan sekali lagi bola itu, aku akan turun ke bawah. Hadir? Oi, dia cuba berbicara dengan saya, geng. Dia cuba berbicara dengan saya. Okey, baik. Jika kalian lelaki, kalian gerakkan bola itu. Jika kalian perempuan, kalian bunyikan rempot itu. Atau kalian rapat ke IMF itu. La haula wala quwwata illa billah. Come on. Tadi saya dengar GT kata budak, geng. Adakah engkau budak dalam rumah ni? Korang jangan lupa tengok dekat sini. Saya sengaja pen kat sini, geng. Sebab itu hari saya pernah nampak kelibat hitam tepi ni. Okey. Ya Allah, teruknya, geng, kita malam dia. Come on. Come on, guys, semangat, geng. Punch card, geng, punch card. Yang dah punch card, terima kasih. Yang ada 1 koin, 2 koin pun jalan lah, geng. Janji bergerak atas kita, guys. Baru 700 koin, geng. Baru RM8 dah. Ya Allah Rabbi, ya Allah permudah, ya Allah. Kau hadirkan sultan-sultanah, ya Allah, dalam aku, ya Allah, malam ni. Kita buat pembuktian yang real, geng. Tak ada orang tengok saya, geng. Saya pun tak tahulah nak buat macam mana. Balion, thank you, Balion. Tanuni, thank you. Sebablah aku ni tak tengok tempat lah, geng. Tengok tempat lah, kan. Dia bagi juga sini, geng. Tapi dia bagi light-light macam gitu je. Mungkin aku kesorangan, tiada berteman. Tanuni, thank you. Kereta kita 10 je, kereta kita, guys. Dia cakap tak takut, geng. Takut dah aku sini. Sumpah dah, ni takut. Tapi inilah kerja aku, menghiburkan korang, bawakan korang pergi explore. Dan ada pembuktian dah pun. Ya Allah, Bang Leon. Terima kasih, Bang Leon. Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih, Bang Leon. Semoga murah rezeki. Lagi 9, guys. Kurang yang lain-lain, geng. Adakah anda sakit? Aku tak sakit. Kawan, kau gerakkan bola tu. Dan aku turun ke bawah. Alhamdulillah. 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 Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terima kasih korang. Tak apa, geng, tak ramai tak apa, geng. Jadi kita padu, geng. Teacher, thank you, teacher. Ayo. Kau tengok, geng. Dah tak bergerak, guys. Dah tak nak bergerak dah. Sebabnya tadi, aku rasa angin sejuk. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Aku rasa angin sejuk, guys, ni. Tuan ni, thank you, Tuan ni. Siapa nampak, geng? Siapa nampak, geng? Siapa ada nampak? Apa benda putih dengan hitam tadi, geng? Apa benda putih dengan hitam tadi, geng? Satu sini, satu situ, geng. Allah Rabbi. Lagi perjelaskan sesuatu. Hui, ada suara. Tolong. Siapa tu? Sumpah, guys, ada suara tolong, geng. Suara budak. Sumpah, guys. Lagi. Adik. A'udzubillahi minasyaitonir hitam wa min syarri muhlaq. Penjelaskan suara-suara kalian. Come on. La haula wala quwwata illa billah. Woi.
Siapa kau? Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ada suara je. Sumpah tu ada suara tolong guys. Ada suara tak tolong geng. Tapi suaranya halus guys. Tolong macam itu guys. Sorry geng kalau tercacah merebah aku punya kamera ni geng. Woi. Bismillah. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillah. Menjelaskan sesuatu. Astaghfirullah. Astaghfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada respon daripada sini. Bismillah, bismillah. Kau tengok email aku tak bunyi dengan rempot aku dah geng. Dia bunyi tadi sekali je. Dia nak bagi tahu yang dia ada di kawasan ni. Okey. Korang tengok betapa Dia jackpotnya. bersembunyi. Dia bersembunyi geng. Betapa jackpotnya saya punya ghost ball tak benar. Susah nak menyala geng. Jujur katalah geng, yang rempot dengan EMF ni dah biasa geng. Dia menyala, tapi saya punya ghost ball ni nazubillah min zalik kan nak menyala dia. Cuma ni tak ada reading Di bawah tadi reading sangat kuat ni. Tekanan dia sangat kuat. Lagi kuat di bawah sana. Kita akan cuba sekali lagi buat uji nyali pembuktian di bahagian kapos tadi. Korang okey tak geng? Korang okey tekan satu. Tapi aku rasa macam keliling aku ni ada orang tengah perhatikan aku Aku rasa sangat geng. Hello? Weh. Dengar tak guys? Siapa tu? Kesenangan. Astaghfirullahaladzim. Ada suara mengilai lagi. Ada suara mengilai guys. Apa tu yang minta tu geng? Guys, apa tu? Apa tu guys? Woi. Tu guys, tu nampak tu. Siapa tadi? Astaghfirullahaladzim. Hasbunallah. Aku tak tahu korang nampak tak nampak geng. Dekat belah sini geng. Yang pasti. Dekat belah sini. Betul tak aku di atas? Oh sorry guys. Astaghfirullahaladzim. Weh, tepi almari ni lah geng. Ni tepi almari ni geng. Unit thank you. Tadi saya kat atas geng. Unit thank you. Ada siapa nampak tak guys? Weh, muka dia muka merah-merah geng. Hello?
Oi, gila aku nampak tu. Sumpah aku nampak dalam ni, geng. Muka dia merah-merah ni. Ada rambut hitam. Tapi itulah, tak sekelia macam mana nak cakap itulah kepuasan aku tak dapat, geng. Aku tak boleh tunjuk kat korang yang aku nampak ni depan mata ni, geng. Nampak macam muka budak. Betul. Muka dia merah-merah kak. Ada rambut hitam. Siapa tadi? Sama-sama muka. Betul. Atau GT pun kata betul, geng. Betul-betul. Cuma itulah saya tak dapat nak proof kat korang, geng. Dia dekat tepi ni. Saya tadi kat atas. Siapa nampak laki lah, geng. Sebab kita pakai kamera telefon saja. Dia takkan menjelma macam seketul pokok ni, geng. Korang tahu tak? Dia akan sama-sama, guys. Tapi saya bukan nak blame para lain ke ataupun orang lain ke, lantak lagi. Itu rezeki dia. Tapi rezeki kita tadi ni dalam ni, dia kat tepi ni, geng. Aku sumpah, geng, muka dia merah-merah. Tak tahu merah tu merah budak ke, rambut dia hitam, geng. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan suara-suara kalian. Tuan. Dekat sana. Itulah, guys, yang saya maksud. Bakmal, thank you. Semua terima kasih, geng. Saya cuba bawakan korang pula biar ada penampakan, geng. Biar ada penampakan. At least kita, benda tu tak semua orang boleh nampak sebenarnya. Jujur kata lah, geng, tak semua orang boleh nampak. Tapi bila nampak tu rezeki lah, geng. Memang kita takkan nampak hantu, geng. Tapi yang menyamar macam tu lah. Korang faham tak yang saya nak influence korang? Benda dia macam gini lah. Benda ni ada. Tapi cumanya dia sukar, guys. Nanti saya tengok balik rakaman saya, guys. Saya tengok balik rakaman saya. Dia ibarat macam mana? Woi! Astaghfirullahalazim. Kenapa awak tanya? Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa? Waalaikumsalam. Kau dengar, geng? Kau dengar? Adakah kalian berada di kawasan ni? Jangan. Okey. Kita akan try. Bawa nyali. Boleh tak, geng? Dah ada respon. Bunyi kat sana. Apa ni? Aku akan letakkan dekat atas. Alamak. Line okey tak, guys? Line okey tak, geng? Line okey, Line okey, Okey, baik. Saya akan letak depan ni, geng, Saya akan letak depan ni. Berbunyikan lagi. Dek. Woi, bunyi dalam bilik je. Woi. Saya minta maaf, Bangla, Dam. Kalau Bangla tu keluar cakap minta maaf, bukan bapa buat, Saya dah dengar, geng, bunyi duang bersuara. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tadi ada bunyi dalam ni. Takkan tikus ni baling, geng. Bunyi dalam ni, geng. Korang dengar tadi. Lagi. Weh, seriau kat aku, geng. Tak apa, kita buat pembuktian. Geng. Okay, guys, tengok adakah ia benar ataupun sekadar emosi aku.
Sabar. Korang dengar tak ni, geng? Dengar tak? Dengar tak, guys? Tu. Korang dengar tak, geng? Jelas ya. Tu. Kau dengar, guys? Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Ya Allah, tak berhenti-berhenti dia menilai. Adakah suara-suara tadi daripada kalian? Wahai makhluk Allah, jika itu suara-suara daripada engkau, kau perjelaskan dengan barang-barang hadapan kami. Kau bunyikan report, kau datang rapat ke IMF itu untuk kami mengetahui yang kalian masih berada di hadapan kami. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan gerakkan daripada tak tahulah apa benda yang jatuh tadi. Adakah daripada kalian juga? Hentikan rakaman. Kenapa engkau suruh aku hentikan rakaman? Baik, kali ni je aku mohon, jika benar bunyi-bunyi mengilai dan tangisan suara budak, kepala budak aku nampak tadi daripada engkau datang ke hadapan dengan kau gerakkan salah satu bola hadapan kami. Sebab bunyi rempot dengan IMM ni kami dah biasa tengok, kami dah biasa dengar. Aku nak kau gerakkan bola-bola tu seperti di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ghaibi wasyahadati wa huwa rahmanir rahim. Come on. Sekali kau buat pembuktian kepada kami. Uish, yang dekat sini dia gerakkan, dia main dengan IMF kita tapi dengan rempot dia tak nak bunyi pula. Yang dekat atas tadi rempot dengan ghost ball dia gerakkan. Okay, so biar saya double check. Hidup hidup tak rakam lagi. Faham? Macam itulah kan. Seramnya, saya pun seram kat sini sejujurnya. Okey, baik, sekali lagi, jika kalian daripada atas sana kau boleh sentuh bola yang di hujung, muka budak yang aku nampak tadi kemerah-merahan, kau tengok lagi. Dan benarlah itu kalian, wahai makhluk Allah, benarlah itu kalian. Okay. Kenapa budak tu masih berada di kawasan ni? Adakah ia terikat dengan apa-apa dalam ni? Diswa. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bergerak zat, bergerak sifat gerakku dalam kalimah la ilaha illallah haq min syarrillah. Okey. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Okey, baik. Memandangkan kalian menggerakkan bola yang di belakang, jadi benarlah engkau muka yang kami nampak di atas sana. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir.
ngaji, geng. Ada suara ngaji. Adakah anda takut? Tak berhenti, geng. Adam ngaji, Adam. Adam ngaji ke? Wih, Aisyah. Aisyah. Okay, geng. Jadi benarlah gangguan tadi, geng, ataupun penampakan tu daripada yang di atas. Kita pen ke tangga sikit lagi. Kok dia keluar celah tangga tu kan. Daripada atas sana, muka tadi memang saya nampak clear, geng. Saya nampak clear depan mata saya. Dalam kamera saya tak tahulah, guys. Alamak, saya terrekod lah pula datang ni. Okay, so sekejap saya nak habiskan saya punya YT sekejap. Okay, so kita dah membuat pembuktian. Di hadapan ni kita letakkan barang-barang kita. Bola bernyala, rempot berbunyi, EMF pun berbunyi, bermakna adalah kegiatan ataupun energi negatif di sekitar kawasan rumah ni. Dan tadi sewaktu rakaman live ada nampak kelibat muka budak di belah ruang tamu atas, berambut hitam, muka dia kemerah-merahan. Nanti kita tengok balik rakaman 2 kali. GT saya bagi tahu Aisyah, mungkin nama dia Aisyah. Kita cuba tanya, kalau nama kau Aisyah, kau gerakkan bola belakang tu atau kau bunyikan rempot? Aisyah, adakah itu nama kalian? Jika itu nama kalian Aisyah, kau gerakkan bola yang di belakang sana atau kalian datang ke rempot itu. Dan kita dapat juga bermacam-macam footage, geng. Ada suara milai dan ada benda jatuh, macam-macam, geng, malam ni. Walaupun singkat tapi memang best. Korang jangan lupa layan sampai habis video ni. Sub saya punya YT Eddie Legacy Horror. Jumpa lagi, guys. Bye bye.